Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bersama saya ni bersama saya lagi bengkel elektronik kita. Kali ni kita ada satu board aircon board outdoor. Problem dia adalah communication error. Ni saya juga minta dia punya indoor lah. Tapi apa yang saya dapat bila saya dapati yang board ni ada short. Okay, saya tunjuk short dia ada short di bahagian power supply dia. Di sini ada 5 volt. Okay, di sini ada 5 volt, regulator 5 volt. Dan di sini saya dapati bahagian output dia. Output regulator 5 volt ke ground ada short. Saya tunjuk short tu menggunakan multimeter. So kita set dekat buzzer dulu Kita set kat buzzer. So saya akan tunjuk lah So okay, di sini ada short 8.2 ohm. Bukan short kosong Kalau short zero macam ni kosong, itu short zero Dia tidak short zero, dia ada ohm sikit okay, 8 ohm lebih. So banyak tempat short kalau tengok banyak tempat yang short. Saya tunjuk juga. Okay, saya tunjuk saya letak satu kat ground. Okay, ini ada beberapa tempat yang sangkut power supply lah. Beberapa tempat yang sangkut power supply ada kapasitor kecil-kecil. Okay, ataupun saya pakai diode mode Diode mode ni shortnya ni Okay, ada beberapa tempat lagi. Ini tak short. Tadi short Double short Yang line supply, kebanyakan yang sangkut line supply memang short Ini tak short. Okay, so yang di line supply tu dia short Yang ada di line, jadi macam ni. Ini pun short juga. Yang di line supply memang short. Okay, ni semua dia banyak Ini adalah bypass kapasitor ke ground. Bypass kapasitor ke ground. Bila ada satu short, bypass tu dia semua selari Kapasitor dia selari. Bila satu short, semua line tu short lah.
So agak susah juga kita nak detect. Macam mana kita nak detect ni susah juga. So saya cadang saya akan pakai short killer lah. Saya akan pakai short killer. Ada video saya dulu saya pernah pakai short killer. Okay. So ni short killer saya. Okay, saya akan pakai short killer. Sama juga macam dulu video saya dulu. Short killer ni saya set kepada saya masukkan 12 volt. Masukkan 12 volt. Okey, masukkan 12 volt. Nanti saya akan letak kat bawah link yang saya gunakan short killer dulu untuk detect short macam ni lah. Okey, masukkan 12 volt. Ni masukkan 12 volt 2 am. Okey, 12 volt 2 am. So kita akan adjust kat sini voltan dia. Penggunaan dia sama macam dulu. Saya akan pakai 3 volt dulu, saya akan inject. Kalau tak dapat, saya akan pakai 5 volt dan saya inject lagi. Okey, saya akan check tengok voltan betul ke dah masuk 12 volt. Okey, 12 volt. So saya dah set tadi. Short killer ni saya akan inject line tu lah. Saya akan inject line yang sama lah. Okey, saya akan inject line yang sama. So bismillah, saya akan on short killer. Okey, ini probe dia untuk yang saya akan inject menggunakan probe ni Ini probe dia. Saya akan inject guna probe ni lah. Dekat line yang sama tu. Satu ke ground, satu lagi ke output regulator tu. Satu line tu lah. So saya akan on. Saya akan pakai 3 volt dulu. Okay, 3 volt. So saya akan inject. Saya akan inject line yang short tu. Komponen mana yang problem, dia akan terbakar. Dia akan terbakar. Ya. So kalau letak boleh tengok Kalau letak ni boleh tengok dia punya ampere Biasanya ampere kan maksimum lah 2 ampere Saya set 2 ampere. Bila letak ni dia akan jadi maksimum 2 ampere Kalau ada short tu, bismillah. So dia akan sekejap. Okay. Dia akan naik. Okay, dia naik 0.45 ampere 45 ampere Sepatutnya masa ni kita dah boleh detect kepanasan tapi susah nak nampak so kita naikkan 5 volt. Regulator ni adalah regulator 5 volt juga. Okay, 5 volt lah. So kita try inject lagi. Komponen yang dia akan keluarkan asap. Kalau dia short tu dia akan keluarkan asap. Biasanya komponen yang rosak tu dia akan keluarkan asap lah ataupun dia akan ada heat. So, tapi kalau kawasan terlalu besar sangat 7.7 700 mA
Tak dapat detect kat mana yang ni ya. Short filler, kalau kita short dia ada protection lah. Hampir 1 M. Komponen yang short ni dia akan mengalami panas lah. Sebab susah nak detect. IC ni panas. IC microcontroller ni macam panas sikit ya. Saya bubur ni Zippo yang ni nak tengok kat mana yang kalau ada kepanasan tu dia akan kering cepat lah. Oh, IC ni panas lah. IC microcontroller ni panas. Dia panas. Dia cepat meruap lah. IC ni dia meruap, cepat meruap lah. IC ni dia panas. IC microcontroller tu dia meruap lah, cepat meruap lah. Maksud dia mengalami kepanasan. Ataupun ada tempat lain lagi tak yang nampaknya IC ni dia cepat panas lah. Ataupun dia kena shot tempat lain dia panas. Itu pun berjadi juga.
Kalau dapat boleh tengok saya akan dekatkan saya akan cuba dekatkan fokus pada IC tu. Okey. Okey. Boleh tengok sekali dia akan cepat. Okey, dia akan cepat kering. Okey. Harapnya boleh nampak lah. Dia akan cepat kering. Itu menunjukkan yang microcontroller telah rosak lah. Okey. Jadi itulah penggunaan short killer. Short killer untuk detect kat mana short. Komponen short dengan lebih cepat lah. Jadi kita dapati yang microcontroller ni dia panas. Dan dia mungkin sebahagian kecil dalam microcontroller ni mengalami kerosakan. Sebab itulah kita tengok dia cepat kering. Jadi ni cara kegunaan short killer lah. Kalau kita dah buntu nak cari komponen kecil-kecil, space mount kecil-kecil, kapasitor sebenarnya, so kita boleh pakai short killer dengan bantuan ni lah, Zippo, minyak Zippo ni, yang dia mudah, kalau panas tu dia akan mudah kering. So kita dapat detect, senang sikit detect tu kat mana kerosakan tu. Jadi saya tak boleh buat apa. Microcontroller ni ada programming, kita tak boleh buat apa lah. Kita tak boleh nak repair pasal programming tu memang, kalau kita beli microcontroller kosong, kita tak ada program tu, kita tak boleh nak buat apa. Jadi last sekali, selepas kita dah cari dekat mana short kita tak jumpa, kita boleh pakai short killer. Dan dia menunjukkan kita kat mana problem short tu. Dalam power supply tu banyak bypass kapasitor yang satu kaki dia ke supply 5 volt, satu kaki ke ground, dan dia ada banyak digunakan bypass ni sebagai penapis. So kalau satu dah short, jalan short lah. Jadi susah juga kita nak tentukan. Dan kita di sini kita dapat tunjuk yang kapasitor microcontroller ni ada short. Itu saja. Jadi tak boleh buat apa, kena ganti buat baru lah. Okay, sekian untuk saya, semoga bermanfaat. Okay. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.